sulung saya ni, dia tak boleh sangat macam orang arah-arah dia. Dia memang saya dah faham dah. Kalau keluar ayat arahan, dia tak nak. Kami silat jalan. Saya pun terkejut. Jom. Senang macam ni, jumpa tangkap muat. Dia nak happykan orang tak susah pun sebenarnya. Saya nak pastikan tuan tidur nyenyak malam ni. Nampak tak tu? Tu supercar baru, Porsche Taycan. Mai lah, puan, mai. Anak-anak tunggu ni, makan aiskrim dulu, okey? Alright. Okey, masuk. Puan masuk dulu ke? Tuan masuk dulu ke? Duduk tuan, jom. Okey tuan boleh duduk Okey, nice. Dalam kerjaya puan sebagai staff nurse ni, apa momen yang mencabar bagi puan? Mencabar? Yang setakat sekarang ni puan rasa macam kan, ya Allah, jadi nurse ni dugaan dia ini yang paling power ni. Tak pernah rasa kot. Okey, tak pernah rasa lagi. Maksudnya puan enjoy dengan kerja puan lah. Enjoy sebab environment tempat kerja, kawan-kawan sama-sama support. Saya rasa happy dengan kerjaya saya tu. Alhamdulillah. Tuan dah berapa lama berkhidmat sebagai tentera tu? Tahun ni 29 tahun. Jadi sepanjang kejayaan tuan sebagai pegawai tentera ni, saya rasa semua orang sedia maklum kot, kejayaan sebagai seorang pegawai tentera ni, dalam tentera sendiri benda paling penting ialah disiplin. Jadi tuan rasa benda tu, apa kebaikan disiplin tu yang tuan dah terapkan dalam family tuan? Mungkin benda tu yang membawa satu kebaikan kepada family tuan ke apa ke? Anak-anak lah especially. Pendidikan satu, yang penting timing lah. Kalau apa-apa pun, kalau timing loss, worst, habis lah. Macam apa-apa kita betul manage timing. Dia ada apa-apa, kita discuss dan decision baru kita bincang lah apa ni. Alhamdulillah, faham. Jadi sebagai seorang ibu bapa lah kan, tuan dengan puan ni, apa harapan yang tuan dengan puan, kalau boleh lah, yang orang kata apa, harapan kepada anak-anak especially, dan juga harapan kepada rakyat Malaysia lah, budak-budak muda zaman sekarang ni kan. Sebab nasihat daripada orang-orang season macam kita ni, kadang-kadang budak-budak sekarang ni tak nak dengar. Saya nak tahu jugalah apa yang, especially macam puan lah, kerjaya sebagai seorang nurse. Cakap direct je puan, anak cerita tadi tu, saya sebenarnya sedih juga bila dengar. Sebab dia kata sampai dia menangis. Dia ada cerita dengan saya. Biasalah kan, praktikal satu tempat tu tak sama dengan yang first dia praktikum tu. Second tu dia stress sikit sebab apa? Yelah sebab budak praktikum kan. Semua kena buat lah kan. Faham. Yang sulung saya ni, dia tak boleh sangat macam orang arah-arah dia. Dia memang saya dah faham dah. Dia tak boleh. Dia kalau macam minta tolong, okey. Tapi kalau keluar ayat arahan, dia tak nak. Yes, dia memang macam tu. Saya memang dah tahu sangat dah. So saya, bila dia mengadu dengan saya kata tak apa, sabar. Lama-lama nanti okey lah. Memang betul pun, lagi macam 2 minggu dia nak habis praktikum tu, dia terlalu rapat dengan orang yang selalu marah dia, selalu marah dia. So saya rasa okey, itu adalah dia punya benefit dia lah, yang dia kesabaran dia. Macam tu. Kami silat jalan. Tak apa, jangan takut. Saya pun terkejut. Korang tengok sendiri jam dia macam mana. Tu dia. Dia punya jam KL. Silap masuk lorong, ni lah habuan dia. Subhanallah. Tak apa puan, jangan takut. Relax. Sepanjang perkahwinan ni lah kan, minta maaf lah saya tanya sikit detik-detik yang rasa macam, ya Allah, beratnya perkahwinan ni. Kalau saya rasa adalah masa husband tak ada kat sini lah. Sebab semua saya nak kena handle kan. Betul. Anak-anak tiga-tiga dekat asrama, husband dekat Morocco masa tu. Tapi alhamdulillah lah, dapat juga jalani kehidupan tu. Betul lah, berjauhan dengan suami, lepas tu nak kena handle anak-anak. Itu mencabar tu. Dengan kerja saya macam terkejar-kejar jugalah. Betul. Tu saya sedih sebenarnya. Saya sedih dengan generasi sekarang ni. Bagi saya, diorang tak faham yang setiap orang tu dia ada fungsi dan function masing-masing, kepentingan masing-masing. Sebab tu orang-orang yang daripada zaman 70, 60, 40-an semua kan, bila cerita pasal penjajahan di Malaysia apa semua, di tanah Melayu lah masa tu, diorang sangat sebab pasal semangat dia lain. Jangan main-main, sebab bukan senang nak jadi macam ni. Mungkin zaman sekarang ni orang kata dah tak relevan lah, tapi bagi saya pengorbanan dia orang ni tak ternilai lah. Mai tuan, mai. Saya nak bagi hadiah. Fush. Ada apa ni? Nah, saya janjikan ambil satu. Ambil lah. Buka dan lihat apa dalam tu. Tuan,
Seperti yang saya janjikan, ni adalah satu karat Moissanite diamond, cincin Moissanite diamond yang saya duk pakai ni. Tapi silver 925 laki boleh pakai. Apa tuan, sarungkan. Hari ni dapat ni super car, lepas tu dapat ni. Cakap lah best-best sikit, romantik lah sikit. Saya tahu lah tuan ni darah satria tapi romantik. Akhirnya dapat juga. Akhirnya, finally. Berapa tahun kahwin? 26 lah. 22. 22 tahun. Tak apa, rezeki tak pernah salah alamat. Okey, boleh. Boleh masuk? Alhamdulillah, 6. Ya Allah, ni kata rezeki. Allahu Akbar. Fuh. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan apa. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Nah? Baik tuan. Terima kasih banyak. Baik. Puan, terima kasih. Semoga selamat sampai ke Senawang ni, nak. Seremban nanti. Okey, baik. InsyaAllah. Ingat saya doa banyak-banyak kat saya boleh ya. Bagi saya sihat sikit ya. Terima kasih kat anak ni. Sebabkan dia tu tadi saya ni. Dengar cakap ayah dengan ibu, okey? Saya baru duduk dekat sejam ni, saya kenal ayah dengan ibu. Dia orang semua nak kebaikan untuk awak. Okey? Sayang dia orang betul-betul. Betul. Awak kena faham tau. Kalau kata awak cuba fikir sekarang ni tengah happy macam ni kan. Ditakdirkan Allah esok bangun-bangun tengok mak dan ayah tak bangun dah. Macam mana? Cuba fikir. Yang kita rasa tak ada apa, tiba-tiba esok tengok keras lah. Jangan main-main. Mental kita kena kuat. Okay? Awak untung sebab ayah awak control. Okey. Take care. Bye-bye. Jaga diri elok. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik.